Bukan ramai Cina tu ke? Sambil aku menunggu traffic light hijau tu, aku perasan ada sebiji motor ADX-TG lalu sebelah. Mula-mula aku tak cam lagi lah, tapi bila tengok balik, aku perasan yang dia ni macam motor vlogger yang viral pasal beli zone test. Okay gang, hari ni kita ride ke Port Dickson. Let's go. Okay, Assalamualaikum gang. Welcome back to my channel. Hari ini Sabtu. Hari Sabtu, hari terakhir Syawal. So banyaklah open house hari ni ya. Siapa-siapa tempat kerja aku pun ada buat open house hari ni. So aku agak petang ke tengah hari ni dan agak jam lah. Okay, dalam video hari ini aku nak buat satu test untuk aku akan isi minyak motor aku ni full tank. Dan aku akan bawa fully sport mode dari Setia Alam ke Port Dickson. Dan nanti balik pula aku akan bawa fully economy. So kita tengok macam mana dia punya perbezaan fuel efficiency ataupun fuel consumption untuk zone test 368G ni. So kita ke stesen minyak dulu untuk isi minyak. Let's go. So sekarang aku ada satu bar, tapi tak apa, kita isikan sampai penuh dulu supaya senang. Alright. Okay, sampai ke level tu, harga dia mahal kau ni. Tadi aku dah isi aku tengok aku isi sampai takat full tu. Sekarang ni kita nak buka maps pula untuk ke Port Dickson. Sebenarnya aku dah tahu jalan dah, tapi sajalah kita buka maps. Aku isi minyak tadi lebih kurang dalam RM11 tu. Nanti aku share balik video berapa ringgit aku isi tu. Aku tak perasan tadi. Tapi sampai penuh lah, sampai level tekat besi yang dekat kita punya fuel tank tu kan. So sekarang minyak aku full. Waktu sekarang pukul 8.10 pagi. Dah start panas lah. So aku on sports mode. Dan fix aku tengok keadaan lah. Kalau jalan clear, aku try top speed, tengok macam mana kan. Dan nanti kita compare kan berapa fuel consumption antara eco mode dengan sports mode dan cara pemanduan. Bateri 14.4, 14.5, okey lah. Oh, ini bukan ramai Cina tu ke? Sambil aku menunggu traffic light hijau tu, aku perasan ada sebiji motor ADX-TG lalu sebelah. Mula-mula aku tak cam lagi lah, tapi bila tengok balik, aku perasan yang dia ni macam motor vlogger yang viral pasal beli zone test 368G tu, yang tak boleh nak double stand tu. Nama dia kat TikTok Tracy Low, kalau tak silap aku. So hari ni aku nampak dia bawa ADX-TG. Mungkin ni adalah motor untuk review lah. Sebab kalau hari tu aku perasan dekat Facebook dia ada keluar, dia buat comparison antara ADX-TG dengan zone test 368G. Tak sangka pula dia boleh jumpa dia pula hari ni.
Lawa kat helmet dia tu. Wai. Menarik. Jadi bila aku dah isi full tank untuk motor ni, kita assume kan dia memang ada 17 liter lah. So tak dapat nak detailkan sebab dalam tank motor aku ni memang dah ada minyak. Jadi tak tahu total berapa. Cuma bila dah kita isi sampai dekat level penuh tu, so maksudnya kita assume lebih kurang akan dapat 17 liter. Jadi kita tengok selepas ni berapa bar yang turun. Aku nak check berapa liter turun mungkin macam tak boleh. So kita akan check based on bar dan juga fuel range yang ada lah. Fuel range sekarang ialah 472 km. Tapi yang aku tahu fuel range untuk Zontas ni dia kurang tepat sikit. Mungkin masa penuh ni dia tepat. Tapi bila dah jalan beberapa ratus kilometer, dia akan jadi kurang accurate. Tapi tak apa, kita check juga dengan bar. Dan juga nanti aku akan isi balik petang ni sebelum gerak balik ke Setia Alam, berapa banyak mana yang aku kena top up. So kita tahu banyak mana habis lah. Okay, jap, aku nak tukar kamera position ke depan lah. Okay, sekarang ini lagu, tahu kau nampak ke tak ni. Semoga view dari kamera ni okey lah. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Let's go. Dah start hilau lah. Panas sikit lah kan. Aku punya visor pula, visor kristal lah. Kalau visor kristal ni dia kurang membantu sikit lah. Tapi dia sesuai untuk siang malam. Jadi kalau silau direct matahari macam ni, macam tak ada efek juga lah. Kita patutnya aku pasangkan aku punya helmet shade tu yang kat depan ni. Tak, aku lupa pula tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Angin pula tak ada depan. 28.7 So masa aku test top speed ni, aku perasan jalan ni agak mendaki sedikit lah. So kalau kau tengok kat meter tu, aku dapat 150 dan memang aku pula tak boleh pergi dah. Tapi itulah, kalau jalan tu mendaki, so dia akan ada efek sikit pada total top speed yang sepatutnya aku dapat. Tapi setakat ni itulah top speed untuk motor Zontas 368G ni. Masa ni aku pakai top box, windshield aku pun aku naik pada keadaan separuh, dan juga berat aku 74 kg. Oh, dah start jam juga lah, lori banyak lah. Ingat kalau awal-awal ni tak ada lori. Aduh. Tapi petang ni saya lagi teruk lah. So better aku buat test phone mode malam pagi. Jadi malam petang kita santai dengan eco mode je. Go. Malam. Ayah depan goyang lah. Pusat. Kat sini aku try sekali lagi untuk dapatkan top speed motor ni. Tapi malangnya jalan kat sini dia agak mendaki sedikit lah. Tapi geng, tanpa aku sangka lah, tiba-tiba motor aku kena potong dengan motor LC lah. Gila, LC
Kita apa je laku dah. Masa ni geng aku terkedu lah. Aku tak tahu nak cakap apa. Dengan selamba dia tegak je dia potong aku. Jadi aku pun memutuskan untuk stop lah test pada pagi ni. Jadi teruskan pada kita punya aktiviti sebenar, iaitu fuel consumption untuk zone test 368G. Selepas aku dah test top speed motor ni tadi, jadi aku balik maintain kepada speed normal. Disebabkan aku memang nak try kira fuel consumption untuk motor ni dalam keadaan agresif. So aku akan bawa motor ni secara normal lah. Jadi separuh highway, dan selepas ini aku akan exit ke area Sepang dan lalu jalan dalam untuk keluar ke Port Dickson. Okay, kita tukar view pula. Aku dah masuk exit Sepang, KLIA. Oh, lega sikit. Mount kat sini jadi berat pula rasa helmet ni. So by the way, kamera yang aku pakai ni Insta360 Ace Pro version 1. So kalau korang boleh tengok lah dia punya quality video okey, tapi kalau korang beli yang version 2 punya lagi padu lah. Dia punya field of view lagi wide. Tapi disebabkan bajet aku masa tu adalah dalam range 1000 je, so aku ambil ni lah. Masa tu bila Ace Pro 2 keluar, harga dia 1900, so beda dekat 900. So aku keluarkan modal untuk Ace Pro 1 dulu. Nanti ada rezeki kita top up, kita upgrade lah kan, Ace Pro 3 ke 360 ke, tengok lah macam mana. Let's see how the channel grow, kan. Aku tak nak melabur lebih-lebih nanti channel tak jalan. Duit kalau banyak tak apa. Estimate dalam 54 minit lagi kita nak sampai. Aku untuk kawasan jalan dalam ni aku akan bawa santai je lah. So tadi highway aku dah try top speed, aku dah cruising normal, cara pemanduan normal lah. So kat sini aku akan maintain 100, tengok pada keadaan jalan. Betul. Untuk setup mic, aku guna DJI Mic Mini. Aku mount dekat dalam aku punya case helmet ni lah, cover helmet ni yang kecil tu. So dia agak senang. Yang bagusnya DJI Mic Mini ni, dia boleh connect direct dengan Insta Ace Pro aku. Masalah dia Insta punya mic tak boleh nak connect direct, tu yang aku jam sikit tu. Padahal kau buat apa nak tukar kamera lagi lah. Tak menarik lah view aku ni. Yang susah ni kalau tak ada 360, tak kena manual tukar satu-satu kan. Memang dah tiba masanya aku beli. Okay, kita dah masuk sempadan negeri 9. Alright, let's change the camera. Tak minyak tak gerak gitu. Aku buat sports mode. Dan aku ada lagi 26 km. Aku dah sampai kat sini. Okay, senang-senang.
Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Suka ride kat sini sebab jalan-jalan macam ni lah. Dia mengingatkan aku pada jalan nak balik ke Kelantan. Sebab aku tak ada rezeki lagi nak ride ke kampung. Masa ni ride ada dari sini dulu lah. Sebab kalau nak ride sana nak kena cuti agak panjang. Sekarang ni ada cuti sehari 2 hari macam cukup. At least pun 4 hari lah kan dah ride. Mesti dah penat kan. Tapi itulah, kalau ride solo mungkin okey. Tapi kalau ride bawa anak bini, kita nak kena jaga keselesaan penumpang kita tu. Terutamanya budak lah. Dia tak faham lagi kan. Macam isteri mungkin boleh. Macam anak aku dia macam budak-budak ni dia nak kena, kalau dia penat dia tantrum dia lah. Macam tu lah. Tak syok lah perjalanan. So kalau nak jalan jauh, at least 4 hari ke 5 hari tu baru okey. Tapi kalau lah lama-lama dah biasa mungkin okey lah kot. Buat masa ni aku belum bersedia lagi nak bawa jalan jauh lagi. Setakat ni paling jauh Bukit Fraser dengan Bagan Datuk lah. Itu paling jauh. Itu pun Muhammad dah tertidur kat atas motor. Dah banyak sawit dah expired ni, nak tanam baru kot. Lama tak lalu jalan ni. Sebelum ni balik lalu jalan, sebelum ni pergi PD lalu jalan Senayan. Bagi 20 km. Baju brother ni dia jauh macam ada budak kat belakang. Padahal ada baju dia. Dia dah ingat ada budak. Okey, kita dah sampai di Pekan Lokut. So aku nak menghala ke kiri bukan ke Pekan PD. Sekejap lagi lah kita pusing-pusing kat Pekan Foundation. So aku ada urusan dulu pagi ni. Dah selesai tu baru kita pusing kejap dekat Pekan, and then kita gerak balik guys. Jam lah. Gila dah macam KL. Saya dah macam kat Selangor. Potong. Ui. Okey geng, alhamdulillah aku dah sampai ke Lokut Foundation. Selepas beberapa jam tadi sejam setengah aku rasa. Sejam. So aku gerak dari dalam 8.30. So sekarang pukul 9.23 lah. Sejam lah. So untuk test pagi ni ialah test fuel consumption. Okay, jap tengok. So fuel range aku dia tulis 486. Okay, lepas tu full lagi. Aku tak tahu macam mana nak buat review ni. Full lagi sport mode.
So jadinya nanti kita sekarang pukul 9.23. So apa yang aku boleh bagi tahu dalam pemanduan normal, aku ada speeding, aku ada test top speed. Lepas tu aku ada lalu jalan dalam. Minyak ada jimat lah. Sekejap aku tengok ada tulis tak. Ni average liter per kilometer ialah 3.6 based on pemanduan aku. So kalau korang punya pula user zone test yang lain, boleh share berapa korang punya consumption. Ni untuk aku pakai sport mode lah. Nanti kita tengok bila aku buat lepas ni aku akan buat test untuk economy mode, eco. Berapa pula dia pergi. Korang tengok dalam video ni, so minyak, indikator minyak untuk zone test 368G ni tak menurun. So petang tu on the way nak balik, aku singgah stesen minyak untuk isi dan aku perlu isi cuma 4 liter saja, 4.14 liter untuk dapatkan untuk penuhkan aku punya full tank. Bermakna dalam perjalanan aku daripada Sialam ke Port Dickson hanya menggunakan 4.14 liter pada sports mode. So aku rasa memang agak jimat lah. So dalam video seterusnya aku akan kira pula berapa penggunaan minyak untuk perjalanan yang sama, jalan yang sama, cuma menggunakan eco mode. So kita nak tengok adakah dia sama, lebih teruk ataupun lebih jimat. So pada estimation aku sepatutnya kena lebih jimat lah, tapi kita akan tengok actual nanti. So jangan lupa like, subscribe dan komen, dan kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.